Pengembaraan kali ini bermula daripada utara Malaysia ke selatan tanah Gajah Putih, sebuah kota yang menjadi daya tarikan pelancong. Perjalanan kami diteruskan ke wilayah yang mempunyai keindahan pantai dan komuniti Islam yang kaya dengan tradisi di selatan Thailand. Inilah kisah pengembaraan kami dari tanah air, menyeberangi sempadan demi mencari makna di setiap persinggahan. Sekarang ni dekat Sungai Petani. Makan nasi lemak. Lemak apa? Roti tanah kambing. Roti tanah kari kambing. Nice. Macam mana? Sedap? Okey ke sedap? Itu biasa-biasa je. Nona masak. Nona masak. Apa lele special? Lele special? Kuah apa? Ini boleh lele special? Itu kuah apa tu? Kuah kambing. Tadi dah. Kambing dah habis dengan kuah dah. Apa dia dah kuah tak boleh? Ni lele. Tadi dia ni tak ada. Ini lele special? Ini bom. Bom. Itu apa? Itu lele. juga. Oh, lele je? Tadi Itu kan kosong. lele ke apa? Nanti ni sampai je. Ada special dengan tu. Makan je lah. Apa yang? Tengok meleleh tak meleleh yang. Ini apa lele biasa? Tu special dia kata. Ada cheese kot. Ada cheese. Ke tak telur? Tapi telur ada Sama dua je. je. Sama je. Satu orang makan. Kau boleh dry jauh sikit. Kau mata segar. Oh. Mana kosong tiga lah. Ha. Asal dia bagi ni je. Dia ada bagi ni je. Sebab sudah habis tak? Oh ya. Apa kita try lah. Oh, Tadi tambah dua lagi. tak. Oh, meleleh. Pada tiga je lah. Tiga. Ya. Kita try Tapi dia punya dan sedap. Bismillah. Nanti pergi raya. Ni roti kambing. Bagi Pak Ali dapat kambing. Dia telur 3 suku. Dia tak ada ni je. Dah dia pun pedas. Pedas. Dia black pepper je. Ya. Tu saya cakap rasa macam bau burger. Dia terus tiga suku. Roti bom ada ke?
Roti bumbung ada. Dia hilangkan perasaannya tu kat telur tu. Ini dia lah. Tapi telur sedap kan? Kan? Sedap. Cuma black pepper dia banyak sangat. Ada sulah. Kan ibu ada pergi dekat pasar tadi. Bagi jual lah. Kau makan dulu, kau makan dulu. Dia okey lah kot. Tapi korang recommend je untuk makan. Sebab benda baru, kita tak pernah makan roti kosong. Ada black pepper. Kat sini ada. Kosong telur 3 suku Telur 3 suku. Kau tak macam roti telur dekat burger tu. Dia okey lah. Harga pun tak adalah mahal sangat. Kalau kata total dalam RM50, seorang dalam RM9 lebih. RM10 gitu. Sebab kita 6 orang kan, dalam RM9 lah paling murah. Depan kedai ni view dia cantik. Saya tekan mic. Depan kedai ni view dia cantik. Plannya nak makan kedai lain, tapi kedai ni je yang buka awal. Sebab aku sampai Sungai Petani tadi pukul apa kan? Sampai tadi 8. Aku tunjuk korang view depan kedai ni. Kalau kedai satu lagi tu korang dah boleh tengok view dia daripada depan kedai. Ni kena seberang sana. Nanti aku tunjuk. Nanti aku belanja kat korang view yang sebenar. Okay, sekarang ni kita nak pergi mana? Kita nak tengok pergi Haja City Hasil Laut. Ni apa ni? Lalu dekat macam area muara, tapi cantik lah. Sekarang kita dekat jambatan dan belakang tu adalah Gunung Jerai. Laut apa tadi dia panggil ni? Samering. Laut Samering. Samering ke Sameling ke macam tu lah. Tu lah. Hutan simpan Gunung Jerai depan ni. Tadi dari drone banyak padi yang dah dituai. Dituai kan nama kan? Betul. Banyak togel. Aku ingat cantik depan tu. Sekali Banyak botak. dia dah dituai. Mungkin musim diorang tuai kot. Tapi ada yang kebanyakan kat sini ada yang belum dituai. Tapi ada orang aku ada tempoh matang mungkin rasanya. Nanti lah kan, dah matang baru boleh tuai. So maybe yang tu dia dah tuai, so dia nak tunggu tuai yang baru lambat sikit kot. Tak apa, nanti aku cari kawasan yang cantik. Tak togel macam tu lah. Cuma kalau tengok video orang lain dari kawasan padi belakang tu nampak Gunung Jerai ni sekali. Ni macam togel, maksudnya ditogel lagi macam ni kan. Ni baru tuai padinya. Ini pun sama. Saya ikut musim kot, ada musim dia. Tak apa, nanti kalau ada lagi padi yang cantik aku belanja korang view dia. Sekarang ni kita orang nak pergi ke Siti Hajah Hasil Laut. Hajah City Hasil Laut. Hajah Siti Hasil Laut. You serious? Saja nak pusing-pusing tengok ikan masing. Tengoklah. Kalau ada yang berminat beli. Yang tak berminat tak payah beli kan. Tengok dulu. Macam patung-patung ke tak payah Tengok dulu. Tengok juga. Ni first time tau saya pergi Kedah. So belilah souvenir sikit daripada Kedah. Semua benda nak souvenir susah. Tahu, kita tengok dulu lah. Kita nanti aku belanja view kedai tu. Apa yang dia jual, apa yang ada, nanti aku tunjuk. Bye.
Hajah City di hadapan. Mana Hajah ni? Depan mana? Depan mana? Tak ada pun. Depan mana? Depan mana? Tak, bogey. Alah. Mana orang? Depan ni ikan 3 bungkus RM10 ni. Boleh jemput-jemput. 3 bungkus RM10? 3 bungkus RM10. Satu ikan bunga ayam. Bunga ayam, goreng apa ada ikan otak RM10 je. Tak tahu. Dia pun di belakang ni, opok timbang pada belakang. Kopok timbang-timbang. Pisang salai. Kopok timbang-timbang. Ayam. Kopok timbang-timbang. Satu bekas RM5. Yang opok tiara yang campur pada RM35. Ni sos apa? Sotong. Sos ikan, gambar sotong. Kau rasa. Oh, ni sos. Ini tu. RM10. RM10. Dia dah start dah. Tak ada. Ini kat kita My V ada. Tak ada dah. Apa tu? Oh, dekat tu ada. Ni konsep ada. Yelah. Di sini kamu pindah cat. Ni apa ni? Ni kan ibu yang macam orang TikTok ramai pakai apa? Masak dia guna serbuk. Ya, si siapa tu sibuk beli yang tu Mima. Tapi dia boleh pakai macam apa dia boleh. Ni awak nak ambil itu. Apa tu? Oh ni kemping. Tapi siapa nak buat? Dia cuma campur dengan kelapa je. Yelah, dengan garam sikit. Tak ada kita ada. Ya, waktu ayah beli je kat sampai masuk sana nanti kita marah kan. Custom tu. Aku cakap bini SKP dia bising kan. Lagi nak tambah lagi benda ni lagi. Yang SKP bising, dia masuk bising. Ada, hari tu dia tanya. SKP dia pun nak beli kat sini ke kata dia. Yang kita keluar jalan belok-belok tu. Gula tu apa tu? Gula ni lah. Gula ni. Gula somsom. Ni set. Somsom. Somsom? Gula somsom tu apa? Ha? Gula somsom tu apa? Gula yang masuk kat. Oh ni. Ni? Ni. Ni gula apa? Gula yang masuk kat tom yum lah si tu aja. Siapa tu yang tukar masak lelaki tu? Cik Farhan. TikTok tu lah. Cik Farhan. Kambing. apa? Kambing. Khairul Amin. Khairul. Kau panggil apa? Sudah, Gula apa? sudah. Somsam. Som. Gula somtam. Somtam. Kalau masak kerabu pun dia letak ni. Lama dia. Lama sini. Macam ni. Apa ni? Kuih apa tu buah. Kelapa laut. Dia tak mati. Tak air. Tu kelapa laut. Tu kelapa laut. Kelapa laut ke hitam ni? Bukanlah putih lah. Laut. Yang tu sedap. Satu full. Tak tahu apa lah tahu. Ni buah pala kan? Ya. Buah pala bukan? Ha, sudah. Dua-dua salah.
Dia letak kat air. Ni buah apa kak? Buah nau. Buah nau. Ya. Buah nau. Rojak ni kawan Thai. Pelantar. Tadi kedai tu tertutup. Dia pun buka dah tu. Oh. Kita dah masuk situ. Belajar. Kita tengok macam tu. Velasan. Kau beli apa ni? Terasa ikan mata. Lus. Tapi kita kan kat sini kan. Kita Oh, jalan tak. depan dulu. Oh. Hari kita masuk lagi. Beli apa? Apa ni? Nenas? Apa dia tahu? Buah apa? Oh, punya. Oh. Wajak buah. Tak. Orang punya. Tengok. Tak tahu. Kalau macam tu dia tak bodoh makan terus. Makan terus. Tu buah apa tu? Buah sukun. Sukun. Sukun lain. Sukun tu pokoknya. Ini sentul. Sentul. Betul. Pakcik seorang lagi pala tahu. Buah jambu. Ini pelam. Pelam. Pelam muda. Jambu ke pelam muda lain. Tak boleh beza. Ni kuah apa lagi dia? Ini kuah apa? Dia ada manis, kedai manis. Boleh try satu-satu tu. Mana yang sedap, bagi tahu saya. Oh. Baru saya bubuh. Oh. Abang try dulu bang. Kita kena Dia terang ada ni. 3 jenis tepung. Mana masam je dia. Terang. Dia sedap juga. Yang pedas manis tu sedap. Menyengat. Cik. Ni apa? Manis. Muat. Biasa rojak, tengok kuah rojak biasa. Kita cucur dengan Sekejap. pedas manis. Pedas manis sedap kot. Ada dua. Ada Pedas. Ada jambu. Pedas belacan. Oh, pedas tak? Siapa? Teh apa? Ada tengok touch. Oh, belacan ni kuat. Ambil pedas manis tak? Mana ni bawa? Nak pergi sebelah? Sebelacan. Nak pergi ke? Weh, pedas. Mana? Nak mana? Pedas manis lah. Ambil yang manis dengan pedas manis kot. Ambil salah satu. Manis sama pedas manis. Kalau ambil pedas manis kan, pedas saja kan. Tu tak makan kan. Tunggu berapa ringgit tu? Satu berapa bang? RM10. RM10. Campur pun sama harga? Semua sama bang. Kalau satu jenis pun sama dia lah harga? Sama. Satu kata RM10 lah. Kira plus. Tadi dah masuk sana. Ini pun dah masuk. Masuk sini. Ada okey kat muka tu. Drive lah bawa ikan bilis. Alah. Try Bawa ikan dia okey. Yang bawa durian. Dia untuk orang lah. Mana ayah? Ayah beli Yang tu buah. Oh tak siap lagi nak. Belum. Beli kat sini. Satu paket RM10. Kat sana. Ni dah saya goreng tu. Tu untuk ikan ni kucing makan. Sebab tu dia tebuk bawah. Tebuk bawah. Alah ni putih. Mana? Nanti lah. RM10 lah setengah kilo. Tak, ni Setengah kilo. berapa? Setengah kilo. Setengah kilo macam mana sangat? Tengok setengah kilo banyak ke? Goreng lagi. Sat-sat. Takkan goreng lagi. Kata harga sangat. Dia lah. Dia ada hantu dah benda dah tumpah. Berapa ni? Oh, tu lah. Free ya. Tak apa, bagi RM2,000 nanti. Ambil setengah kilo kak? 50 Ah. Dah tak timbang lagi. Dah timbang Ada dulu. setengah Oh. tu. Bukan sikit. Boleh tak? Ambil sekilo ada korang ni. Oh. Setengah kilo. Ni mana? Tu dah beli sekilo. Ambil Satu setengah, bungkus setengah. 1 kilo. Satu bungkus 1 kilo 1 tuan. Okey. Sekali ke? Sekali. Lagi nak mana? Sekilo 50. Tak dapat lah. 50 je lah. Kata sekilo. Itu dah ambil. Beli. Apa tu? Is a food or not? Yes, food.
No. Tulips. No. Tulips. No. Tengah kilo macam ni lah ni. Tapi dah kopi lah. Ni apa ni? Posh bag ke apa? Momo. Apa nama? Labubu. Lebubu. Labubu. Labu. Dia apa lagi? Dia apa lagi? Kasut tadi berapa? Yang tadi slow. Ni baru nak pergi tau. Cakap dah. Cakap dah kan? Cakap dah. Dah cakap dah. Tak tahu? Dah cakap dah dia awal. Bawa otong. Tak lah. Kak ada ikan bekok ke? Tak ada. Tak ada. Kalau ikan bekok tu ikan apa? Lama. Pok tu ikan macam mana pula glamour ada. Lama. Caru pada orang buat lah. Apa caru? Caru. Oh. Ikan jaket tu. Oh, ikan jaket. Oh, ikan jaket. Panggilan asrama ikan jaket. Haha. Kita dah selesai shopping dekat kedai. Yang first stop lah. Second stop tak tahu. Ada plan nak beli lagi ke? Saya start kita pergi Cikgu Fauzi ataupun yang cawangan kedua Hajah City tu. Hajah City. Ini ada basikal boleh keluar. Sini boleh keluar. Okay. Nice shot. Kita orang terpaksa skip Fauzi sebab orang dah siap membeli. Hajah City hasil laut. Harga ikan sama? Kan sama jauh. Ya, ni bukan sekaping. Ni bukan potong bu. Potong bu. Benda dah record. Ni kapari. Ni apa? Pari bunga. Dia goreng je kan ni? Goreng bukan keras ke? Goreng lah. Ni pun Never trust woman. If you go shopping, don't trust woman. Dia janji je beli satu. Ada satu. Satu bakul. Tu ada lagi? ada lagi tidak? Oh, satu. Oh. Siap berspek. Tak. Siap berspek. Oh. Ngantuk lah. Atok okey tak? Atok. Okey tak? Okey. 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 Allah kata pula dia Gunung Jerai. Gunung Jerai. Okey. Kita sambung kejap lagi. Aircon dulu. Banyak dosa sebab kata tak nak apa-apa. Okey. Jom. Kita jumpa kejap lagi Kita pergi Gunung Jerai. Next destination. Bye. Kita sepatutnya nak pergi Gunung Jerai. Tapi tengok berapa km tadi? 44 km sejam lebih tak jadi sebab jam nak naik Gunung Jerai. Tukar plan. Inilah hasilnya. Bukit Kayu Hitam. Tak apa? Nanti kita orang sambung lepas custom. Okay. Ciao. So sekarang kita dah sampai Thailand. Kedai pertama. First kedai kita akan singgah. Ya, ini dia. Jom. Hah? Bersongkla. Oh, mantap. Ni apa? Oh, rising.
Ni sama ke? Ha? Buat video? Ya. Wah. Minum. Sembilan. Sembilan. And sirap soda. Sikit tak? Orang rasa agak-agak ayam putih. Peneng. Strawberry. Sirap soda. Air penen lah. Air pantai. Strawberry Fanta. Strawberry. Strawberry. Betul rasa. Air. Aku dah tidur ni. Cai. Cayen. Kita kecil je. Boleh. Dah ganggu. 9 ke 10. Tolong makan dulu. Sedap tu kopi dekat Orange tu. Sedap saja. Katuk Mina biasa-biasa je. Dulu okey lah sedap. Sekarang dah kurang. Dulu hits kan? Sebab Ni orang viral. bukan first time kita datang, banyak kali dah. Cuma makin lama makin apa? Makin Rasa macam lembek. tak sedap. Biasa je lah. Tak sangat tak adalah. Kalau kau lapar sangat, expectation kau tinggi, tak payah datang. Cek kedai lain. Okay. Kita nak pergi check in dulu. Apa-apa kalau ada aktiviti aku update. Bye. 6.5 hours later. Terasa bukanlah Dia kat luar? lobby. Ha, betul. Kita orang nak keluar cari barang. Ada ni ya. Jual barang-barang. Ada lampu. Kena pergi lobby untuk chop free parking. Baiklah dekat. Kalau jauh malas aku nak layan. Bolehlah dalam 50 meter. Lebih recommend lah hotel ni kalau kau nak duduk dekat area Hat Nyai. Kalau kau banyak duit sikit, nak senang, betul-betul senang, Lee Garden Plaza punya hotel. Cuma dia pricey sikit lah. Sebatu malam dalam 300 atau 200 lebih. Dia ada sebelah hotel Lee Garden. Aku tak ingat hotel apa, tapi dia sebelah Lee Garden je. Harga dah 100 lebih, tapi biasalah. Bila kau dengar harga 100 lebih, kau kena terimalah dia punya cons dia. Saya tak kuat lah, itulah. Nak chop? Jom. Okay, thank you. Hotel ni aku suggest kat korang sebab harga dia tak mahal sangat. Nama dia JB Hotel. Aku lupa nama depan dia. Nanti aku bagi dekat. Aku tunjukkan nanti dia punya hotel ni nama dia apa. Okey lah, harga satu malam harga dia 140 macam tu. Dapat king bed ada. Tapi dia size queen dia kata. Tapi kalau ikut size king besar katil dia. Okey lah, itu pun 140 satu malam. Tengah-tengah bandar. Nak pergi Lee Garden ke, nak pergi market kat sini ke, dalam 300 meter. Naik tuk-tuk pun dalam 6-7 ringgit kot. Okey lah, tempat dia okey. Hotel dia pun okey, nice. Okey, aku nak pergi makro dulu, cek barang. Okey, ciao.
paling rosak. Korang nak beli beras boleh kat sini murah. Cuma tak boleh bawa balik banyak lah. Beras 137 pack. Ni berapa? Beras ke kena ada? Tolong buat kamera kan? Tolong buat kamera ke apa tu? Tu, tak boleh. No fotografi. Tak boleh. Nanti kita orang tunjuk lah apa kita orang beli. Okay. Sebab tak boleh bawa kamera. Tu baru sampai. Kecau. Habislah rosak. Lepas makro, membeli 7E pula. Lepas 7E. Nanti aku update dia apa dia orang beli ya. Ciao. Boleh record dalam ni. Itu je record. Pernah boleh? Oh, lawa abang. Smart. Premium. Kasih lagi tu lah. Lamanya dalam 7-Eleven. Lamanya buat apa? Kalau korang nak urut perempuan-perempuan lelaki-lelaki kan, ada depan National Bazaar. Aku recommend lah. Harganya taklah pricey sangat. Harganya okey. Cuma waiting time dia lama sikit. Sebab kau nak tunggu jantina. Kalau kau nak urut dengan perempuan sahaja boleh. Orang perempuan yang urut boleh. Cuma take time sikit lah. Sebab ramai perempuan yang urut kat situ. Kalau lelaki tak ramai. Tapi waiting time dia lama juga. Apa saja nanti aku beritahu kedai kat mana. Laju dia. Macam-macam dia tahu kedai. Laju dia pergi dia. Inilah kedainya. Beauty Massage. Betul sebelah National Bazaar. Tu National Bazaar. Ini. Okay. So kita sambung tak tahu gimana. Kita sambung esok. Kalau kamera ni ada lagi lah. Hidup lagi. Okay. Ciao. Sambung esok Bukan aku dah penat. Aku dah barai. Ciao.